Bos, kita bukan accountant. Kita ni business owner. Korang yang mana baru mula berniaga tu, dah mula kan? Dapat receipt, dapat invoice, tapi bab filing ke laut, tak tahu macam cara nak buat. Jangan lupa tengok video ni sampai habis dan save dulu video ni. Bos, kita bukan accountant. Kita ni business owner. Kalau ikutlah kategori ni korang asingkan filing korang, confirm kita punya filing ke laut. So, jangan ikut kategori account tapi ikut jenis dokumen. Nombor satu, dokumen korang nak kena asingkan ialah penyata bank. So, setiap kali hujung bulan, dapat je bank statement, terus letak dekat dalam file penyata bank ni. Senang kan? Tapi ingat tau, pastikan setiap kali korang buat filing, dia cukup muka surat. Dokumen kedua korang asingkan ikut invoice jualan ataupun korang punya rekod jualan korang. So setiap hari korang dapat sales, report tu masuk dekat dalam file jualan ni. Tapi ada yang tanya, kalau dia punya rekod jualan tu tulis dekat buku, macam mana? Buku tu lah dia punya rekod jualan. Dokumen ketiga, korang asingkanlah invoice yang korang dapat daripada pembekal dalam satu file. Lepas tu korang susunlah ikut abjad awal nama pembekal tu. Tapi tu baru invoice yang kita belum bayar. Kalau lepas dah bayar, file mana pula kita nak masuk? Yang tu saya pergi untuk next video. So, yang mana nak tahu? Komen part 2.